Ramai yang masih tak tahu kita punya produk QLife ni bukan hanya untuk support tenaga, tapi anda yang ada masalah kesihatan juga boleh amalkan QLife. Jom teman saya baca perkongsian dari kita punya pengguna QLife yang mana saya sharekan dekat atas. Katanya mak ada darah tinggi dan start consume QLife ni lepas dia ada sakit dada dan doktor suspek jantung. Lepas consume QLife, after few months dia rasa sakit dada tu dah berkurang. Jadi QLife ni tuan-tuan dan puan bukan hanya untuk support tenaga, dia juga sangat bagus untuk kesihatan dalaman, terutamanya untuk kesihatan jantung. Jadi anda yang nak menjaga kesihatan dalaman dan juga nak improve tenaga, anda boleh amalkan kita punya produk QLife. So yang mana nak dapatkan QLife, boleh klik saja link dekat bio ataupun hubungi kami segera. Stok QLife sangat-sangat terhad. So yang mana yang nak kena cepat-cepat dapatkan QLife segera.